Hai, Assalamualaikum semua. So, sekarang ni kita berada di Bazar Ramadan Taman Tun Sadun. Ni kira Bazar Ramadan, antara Bazar Ramadan yang legend lah dekat Penang. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Okay, kalau kita tengok di sebelah kiri saya, kita ada ayam bakar. Okay, dia bukan semata-mata ayam bakar. Nasi. Ada macam-macam menu. Kalau kita tengok kat bawah ni, kalau boleh nampak ada macam-macam menu. Ayam susu, oden, sate ikan, sausage. Alright, so di sebelah sini pula kita ada sate. Hai. Hai. Okay. Alright. Okay, alang-alang kita nampak kok ni macam sporting. Kita tanya sikit lah. Kak, Assalamualaikum. Selamat berpuasa lah. Boleh beritahu apa yang special dekat sini? Sini semua spesial. Semua spesial. Rasa dia semua spesial. Sini ada sate ayam, sate daging, sate kambing dengan perut. Oh, ada sate kambing juga. Ada pulut udang juga. Pulut udang pun ada. Okey kak. Kak dah berapa lama dah dekat? Boleh dikatakan setiap tahun dekat sini kak? Lama dah. Ada berapa tahun kat sini? 30 tahun. Oh, akak ni. Okey. Tu tokek kat belakang. Okey. Tokek dekat belakang kata sini dah 30 tahun. So lama ah. Memang legend lah 30 tahun. 30 tahun tak legend lagi tak tahu nak kata. So di sebelah booth sate ni kita ada ayam percik. Rekod sikit boleh ha? Oh, saya ada nampak lagi satu booth sate. So dekat sini boleh rekod sikit ya. Okey. Ini adalah booth sate yang kedua lah yang saya nampak. Saya tak tahu ada berapa banyak booth sate dalam bazar ni. So, abang nak interview sikit boleh bang? Boleh. Bang, dah berapa lama abang berkecimpung dengan bakar sate ni? 4 tahun je lah. Oh, dah. Bazar abang memang sini saja bazar? Sini je. Sini saja. Tahun-tahun sebelum ni? Sini juga? Sini juga? Kami dah jalan tu lah. Oh, okey. Oh, so tahun ni dapat pindah ke sini? Lalu hari bazar Ramadan yang sini lah. Oh, Bulan. Hari biasa dekat tepi jalan tu. okey. So, abang Cuan ni start daripada berapa hari ni? Dari 7 upang. So, cucuk? 7 upang dulu lah. 7 upang. Oh, Sekarang dah ada RM1 lah. okay. Ayam daging sama harga? Atau apa, daging RM3 upang. Oh, okey. Baik. Kita pergi ke next booth. Okey, sebenarnya bulan puasa ni benda yang tercari-cari, yang kita paling tercari-cari sebenarnya ayak tau. Aku tak jumpa lagi ayak. Jom kita pusing-pusing tengok kot ada ayak sempoi-sempoi ke, boleh beli ke. Oh, kalau kita tengok kat sini ni nasi berlauk, macam-macam lauk ada. Aku tak tahu berapa jenis lauk yang ada, tapi bermacam-macam lauk. Kalau di sebelah sini kita ada char kway teow. Nasi biryani. Special tiap-tiap tahun ramai. Bombay biryani ayam masuri murah. Dan di sebelah nasi biryani ni kita ada murtabak. Bang, nak interview sikit bang? Interview sikit boleh? Murtabak apa paling special dekat sini? Cheese bang. Murtabak cheese ah. Yang ni ah. Zoom out, zoom in sikit. Murtabak cheese bang. Alright. So abang banyak tahun dah dekat bazar Taman Sadun ni. Allah mak abang terjatuh pula. Terjatuh. Special biryani ramai. Bombay biryani. Abang dah berapa tahun dah dekat bazar Taman Sadun ni? Dekat sini dekat saya rasa dekat daripada bapak saya, arwah bapak saya ada berniaga sini. Dekat 10 tahun lebih bang. 10 tahun lebih. Ya. Baik. Jom. Dekat sini. Bombay biryani ramai. Bombay biryani ramai. Belok saja. Orang dekat sini kata ni tiap-tiap tahun nasi biryani ni mesti ada. Mamu. Sini apa special? Mamu. Kita tengok. Ayam masuri, ayam bawang, ayam kampung, ayam masuri, ayam kampung, ayam bawang. Special tiap-tiap tahunnya mamu maju. Oh, dekat sebelah ni kita ada nasi tomato. Bang, tinggal banyak ni je ke? Dah tinggal banyak ni dah. Nasi tomato saja. Selain pada nasi tomato ada apa bang? Udang ada. Udang. Udang dengan ayam merah. Nasi lemuni pun ada. Oh, nasi lemuni pun ada. So untuk pengetahuan semua, abang ni bukan jual nasi tomato saja, nasi lemuni pun ada. Right bang, terima kasih. Dah jumpa dah. Daripada tadi duk cari ayam. Kita jumpa dah ayam kat sana.
Macam yang hampa nampak, ada yang tembikai, jagung, keladi, lalu boleh. Dan kita ada tembikai susu. Aku ingat green tea. Tembikai susu. Jom kita cari lagi apa menu yang best dekat sini. Alright. Makcik, nak tanya sikit. Makcik jual apa ni? Ni biensu laksa. Mi Biensu laksa. Ada lencikan. Lencikan. Oh, lencikan. Alright. Makcik jual berapa untuk mi bihun laksa ni? Dia kira kalau satu mangkuk RM3. Kalau campur RM4. Campur RM4, satu mangkuk RM3. Alright, jom. Terima kasih. Tunjuk sikit ayat apa special? Ini ayat Rainbow Yusof Kayum. Jadi pagi yang lek laut sini dia bongok-bongok. Hampa mai kono mai try yang kami mai try tengok. Jadi kami bukan cakap kami dapat bonus banyak. Kami saja nak buat bulan puasa ni kami jual murah-murah ni RM2 yang kami bersedekah. Sana orang. RM1.5 saya bang. RM1.5 saja RM2. Semua pasal Ramadan ni semua untuk hampa saja. Tapi kami nak buat bagi orang kata apa? Semua orang rasa ayat murah-murah bulan puasa ni. InsyaAllah berkat untuk kita. Amin. Amin. So, kita ada nasi lemak dekat sini. Okay bang, nak tanya sikit, selain ada nasi lemak, ada menu lain tak? Tak ada nasi lemak saya. Nasi lemak saja. Tapi nasi lemak pun nampak mengiurkan lah. Yang tu yang penting. InsyaAllah, terima kasih bang. Baik, nasi lemak bang jual berapa bang? RM8.5 ya. RM8.5. Untuk ayam lah, sekali ayam. Ayam sekali semua, komplit lah. RM8.5. So untuk abang ni nasi lemak sekali dengan ayam RM8.5. Tak ada dia tak ada ikan bilis saja. Memang dia siap sekali dengan ayam. Right, jom kita pergi next. Oh, kita ada puding karamel. Puding telur. Puding karamel telur sama. Okay, nak review yang ni. Okay, so dekat sini kita ada puding telur. Puding telur, puding karamel sama tak? Ya, sama. Okey, berapa ringgit jual? Yang besar RM7, yang kecil RM5. Yang besar RM7, yang kecil RM5. Okey, jom kita pergi next. So dekat sini kalau hampa nampak kita ada apa ni? Bacon spaghetti meatball, shepherd pie, Okey. lasagna daging, lasagna ayam, mac and cheese. Mac and cheese. Okey, untuk semua ni harga berlainan. RM10 semua. RM10 semua. Alright, thank you. Jom aku tunjuk dekat hampa kebiasaan menu yang akan ada di setiap bazar. Apa dia? Cuba tegak. Roti John. Alright. Kak, nak tanya sikit, roti John apa special kat sini? Roti john ayam. John ayam. Daging ada. Ayam penting ada, sosis pun ada. Sausage juga ada. Alright. Kak jadi pada berapa ringgit? Dari start RM8, ayam putih RM12. Okey. Terima kasih. Kalau kita tengok sebelah sini ada pelbagai kuih muih. Ada pelbagai lah kuih muih. Kita tengok. Antara yang ada dekat sini adalah ada roti jala, ada panipuri. So dekat hujung bazar Taman Sadun ni, kalau hampa boleh nampak, kita ada macam-macam kuih dekat belakang sana. Kita ada murtabak lagi dekat sini. Kemudian kita ada mi goreng, bihun goreng, bermacam-macam goreng-gorengan lah dekat sini. Dan masih lagi dengan kuih, ada kuih. Dekat sana kita ada sebelah daripada booth kuih muih ni kita ada nasi apa ni? Nasi ganja. Nah, kita ada nasi ganja dekat sini dan dekat hujung sekali sini kita ada Pak Tongko. Alright. Okey, nak tanya sikit Pak Tongko, kira macam mana? Pak Tongko 1 5 kupang. Okey. Kuah kacang, kuah pandan 5 kupang. Kuah sambal RM1. Kalau coklat 1 RM3. Alright, kalau tak buka dekat bazar, buka dekat mana? Kat sini juga. Kat sini juga. Kak ni tak lari mana? Tak mana kat sini. Alright. Okey. Terima kasih. Okay, so lorong pertama tadi kita dah selesai explore. Kita mai ke lorong kedua pula. Nak tengok lagi apa yang ada dekat lorong kedua ni. Oh, nampak gaya ayam madu ni beratok ah. Ni kalau beratok ni confirm sedap ah. Di sebelah sini kita ada mi goreng, bihun goreng, kuih goreng.
macaroni. Right. So di sebelah kiri saya ada nasi ayam. Nasi ayam dadih. Right. Nasi ayam kau jual berapa kak? RM7 satu. Ada nasi ayam special kak? Semua biasa tadi. Alright. Apa pun sedap. Right. Di sebelah sini kita ada dim sum. Okay, kita ada kebab dekat sini. Right. Right. Kita ada ayak di sebelah sini. Ayak apa? Ayak koko, green tea, teh ais. Ini kira menu-menu biasa yang akan ada dekat bazar. Kita ada takoyaki. Kat sini kita ada ayak soya. Ayak apa ni bang? Jagung. Jagung ni sarbat. Ayak sarbat. Abang jual berapa bang untuk ketiga-tiga ayak ni? Okey. RM2. Okey. RM2, RM3. Kita ada nasi ayam dekat sini, bihun sup. Dan kita ada cucuk udang dekat sini. Ni menu yang aku duk cari pada tadi lah. Akhirnya jumpa juga cucuk udang. Okey bang, cucuk udang satu set bang jual berapa? RM6. RM6. Dia cucuk dua tu satu ya. Okey. Dia simple-simple. So, setakat itu sahaja untuk Bazar Taman Tun Sat Dun. Kita jumpa di next bazar. Assalamualaikum.